Gunung Daik bercabang 3. Dapatkan lampu ini untuk suasana yang lebih ceria. Jom aku tunjukkan. Ini dia satu set lengkap LED string light. Aku ambil jenis warm white yang mempunyai 200 LED dan berukuran 22 meter panjang. Yang paling penting, lampu ini menggunakan sistem solar, jadi tidak perlu lagi kita bekerja lebih masa untuk menampung kos elektrik. Material tembaga yang mudah dilentur membuatkan string light ini boleh dipasang di mana sahaja. Proses penyelenggaraan dan tetapan lampu menjadi lebih mudah dengan adanya sistem quick release dari pancang ini. Tiada lagi mood kemurungan kerana 8 mood pencahayaan menceriakan malam anda walaupun dihalau tidur di luar. Siapa suka dengan kita? Sementara tunggu waktu sesuai untuk dipasang, aku akan charge terlebih dahulu bateri yang ada di dalam solar panel ini. Sekarang lampu kita dah charge, tapi saya tak tahu full ke tak. Kita just cuba macam ni je. Dia seumpama dah gelap, sensor dia akan detect dan dia akan menyala macam ni. Boleh tukarlah nak klik-klik macam mana. Okey, lampu ni aku akan pasang pada rumah si comel ni. Kita akan tengok hasil dia malam nanti. String light ini tidak tahan maki, tetapi ianya tahan air dan cuaca kerana sepanjang string light ini mempunyai penebat luksina yang nipis, membuatkan ia juga bebas lita pintas apabila bersentuhan sesama sendiri. Yang cas secara percuma dan malam menjadi lebih ceria. Hei, nampak lebih ceria rumah kitchen kita bagaikan hari raya. Kalau korang berminat dapatkan lampu ni, tekan pada link yang dah aku sediakan.